Weh korang, cuba tengok tu. Pulau apa tu? Mana? Tu, pulau kat depan tu. Pulau tu tu. Yang tu ke? Pulau apa benda tu? Tahulah aku. Tak Aku pernah nampak lagi. rasa tu Pulau Spratly. Ui. Pulau Serius Spratly lah. Ya, takkan tipu kau pula. Lah. Ui. Tapi tu aku ke? tahu tu pulau apa sebenarnya. Lah. Lepas tu, siapa yang tahu? Tak Entah. tahu. Mari kita bincang sama-sama. Dah lah, tepi. Zoom. Tu zoom pulau tu. Ui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Aiman bin Jaafar. Saya pula Muhammad Aufar bin Mahmud. Dan saya Huzaimah bin Muhammad Zaki. Kami daripada Unit Matematik 2 PPSMP akan membentangkan isu pertindihan sepadan di Laut Cina Selatan. Alright, go. Jadi kita mulakan pembentangan kita pada kali ini dengan tajuk Pengenalan Isu Laut Cina Selatan. Jadi, Laut Cina Selatan ini adalah kawasan perairan yang strategik yang terletak di Asia Tenggara dan menjadi salah satu laluan perdagangan paling penting di dunia. Jadi, kita masuk kepada kepentingan utama Laut Cina Selatan tersebut. Jadi, kepentingan pertama adalah merupakan laluan perkapalan antarabangsa. Seperti yang kita nampak, Laut Cina Selatan adalah laut di antara Lautan Pasifik dan juga Lautan Hindi. Jadi, dengan adanya Laut Cina Selatan ini, negara-negara di Asia Timur seperti Korea, Jepun dan juga China mampu mengekspor atau mengimport barangan mereka ke negara-negara di Eropah dan juga Asia Tengah seperti Arab Saudi ataupun Jerman dan sebagainya. Yang kedua adalah kaya dengan sumber minyak dan gas asli. Jadi, dengan sumber minyak dan gas asli yang banyak ini, negara-negara seperti Malaysia dan juga Vietnam mampu menggunakan minyak dan gas asli ini untuk membangunkan ekonomi di negara masing-masing. Dan yang ketiga ialah mempunyai sumber perikanan yang besar. Jadi, sumber perikanan yang besar ini dapat memberikan jutaan peluang pekerjaan kepada negara-negara yang terlibat seperti Malaysia dan Filipina. Jadi, melalui sumber perikanan yang besar ini, negara dapat memenuhi keperluan permintaan ikan domestik maupun mengekspor kepada negara lain. Dan yang terakhir adalah penting dari sudut keselamatan dan geopolitik antarabangsa. Jadi, negara yang mampu menempatkan posisi ataupun fasiliti ketenteraan mereka di kawasan Laut Cina Selatan mampu menjaga ataupun mengawal laluan perdagangan utama dunia. Jadi, disebabkan kepentingan ini, beberapa negara membuat tuntutan bertindih ke atas kawasan terbabit. Jadi, kita beralih pula kepada negara-negara yang terlibat dalam pertindihan Laut Cina Selatan. Jadi, kita ada 6 negara yang terlibat, iaitu Malaysia yang menuntut di kawasan pesisir Sabah, Vietnam, Filipina, Taiwan dan Brunei. Dan akhir sekali adalah China yang menuntut sebahagian besar Laut Cina Selatan walaupun berada jauh daripada tanah utama mereka. Okey, sekarang kita akan pergi kepada asas tuntutan Malaysia. Jadi, Malaysia hanya menuntut berdasarkan 3 perkara, iaitu pertama, Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNCLOS yang menjaga hak dan perpaduan negara di laut, menjaga keselamatan dan mengelakkan konflik di laut dan menjaga keselamatan kehidupan laut. Okey, seterusnya hak ke atas zon ekonomi eksklusif ZEE sejauh 200 batu nautika dari pantai. Zon ekonomi eksklusif adalah tempat di mana tiada pemilik, namun negara boleh mengambil sumber daripada kawasan tersebut seperti sumber minyak ataupun ikan. Okey. Dan seterusnya landasan benua di luar pantai Sabah dan Sarawak. Landasan benua bermaksud laut dan apa-apa yang berada di bawahnya seperti tanah dan segalanya lah. Okay. Jadi Malaysia tidak menuntut keseluruhan Laut Cina, tapi hanya kawasan yang berada dalam ZEE dan landasan benuanya je. Okay. Seterusnya kita akan pergi kepada antara pulau yang dituntut adalah Pulau Spratly. Okay. Lokasi dan kepentingan terdiri daripada pulau kecil, terumbu karang dan beting pasir. Pulau Spratly penting kerana tiga. Pertama, berpotensi mengandungi minyak dan gas. Kedua, menjadi lokasi strategik ketenteraan. Dan ketiga,
memberi kawalan ke atas laluan perdagangan. Seperti yang telah diterangkan, tiga perkara ni sangatlah penting untuk memajukan sebuah negara. Okey, pulau-pulau Spratly yang diduduki Malaysia adalah pulau layang-layang ataupun swallow reef. Terumbu dan beting lain di sekitar kawasan tersebut juga dimiliki oleh Malaysia. Okey. Kenapa pulau layang-layang penting? Okey. Antara sebabnya adalah pulau layang-layang digunakan sebagai pangkalan ketenteraan. Kedua, mempunyai landasan kapal terbang. Ketiga, menjadi simbol kehadiran dan kedaulatan Malaysia. Dan keempat, juga dibangunkan sebagai lokasi pelancongan selam scuba. Bermaksud di kawasan-kawasan tersebut, banyak perkara boleh dibuat. Banyak aktiviti boleh dilakukan seperti aktiviti pelancongan, boleh menjadi tempat ketenteraan, boleh menjadi tempat lawatan dan menunjukkan bahawa Malaysia mampu memiliki kawasan lain. Okey, itu sahaja. Jadi, kita akan masuk kepada tajuk seterusnya iaitu pendekatan Malaysia dalam menangani isu Laut Cina Selatan ini. Yang pertama, Malaysia menggunakan diplomasi dan rundingan aman. Malaysia mengambil tindakan ini melalui perbincangan tanpa menggunakan kekerasan ketenteraan bagi menangani isu ini. Jadi, mengapa Malaysia melakukan hal sedemikian? Adakah kerana Malaysia lemah? Tidak. Namun, Malaysia menggunakan taktik, yakni strategi realistik bagi negara sederhana kuasa. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia ni bukan salah satu negara terkuat di Asia. Jadi, bagi negara kita Malaysia ni yang sederhana kuasa, kita menggunakan strategi lah untuk mengelakkan peperangan, kehilangan nyawa orang yang tersayang dan kehilangan kerugian harta benda dan sebagainya lah. Dan yang kedua pula, kerjasama melalui ASEAN. Jadi, melalui platform ASEAN ni, Code of Conduct yakni COC diwujudkan bagi mengawal tingkah laku, mengelakkan provokasi ketenteraan dan menyelesaikan pertikaian secara aman. Jadi, secara ringkasnya, COC ni ibarat buku peraturan global. Dia bertindak untuk mengawal tingkah laku negara-negara, singkatnya untuk mengawal perluasan ketenteraan lah. Dan yang seterusnya, Malaysia menyokong undang-undang antarabangsa yakni UNCLOS. Malaysia menggunakan undang-undang antarabangsa sebagai asas tuntutan. Dengan UNCLOS, Malaysia ada hak yang sah untuk teroka minyak dan gas serta membantah dan protes sekiranya kapal asing masuk kawasan zon ekonomi eksklusif ni, yakni ZEE. Jadi sekiranya ada kapal asing yang memasuki kawasan ZEE ni, kita boleh menggunakan undang-undang UNCLOS ni sebagai bukti atau bahan pengukuh lah untuk membantah tindakan tersebut. Dan seterusnya, kepentingan isu ini kepada masa depan Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, isu pertindahan tuntutan di Laut Cina ni mendorong Malaysia mempertahankan kedaulatan wilayah maritimnya secara sah melalui undang-undang antarabangsa bagi memastikan kawasan perairan negara tidak diceroboh seperti mana yang dijelaskan tadilah. Jadi di samping itu, isu ini juga menjamin keselamatan sumber asli, memandangkan seperti mana yang kita tahulah, Laut Cina Selatan ni kaya dengan sumber minyak, gas asli dan perikanan. Jadi pada waktu yang sama juga, kestabilan rantau Asia dapat dikekalkan kerana tiada konflik senjata. Seperti mana yang kita tengok tadi, Malaysia menggunakan strategi kan, jadi tiada peperangan. Sebab itulah kestabilan rantau Asia ni dapat dikekalkan. Dan yang seterusnya, kesimpulan. Pertindahan tuntutan di Laut Cina Selatan ni khususnya melibatkan Kepulauan Spratly yang dijelaskan tadilah, merupakan isu kompleks yang memberi kesan besar kepada keselamatan, ekonomi dan kedaulatan Malaysia. Walaupun Malaysia memilih pendekatan aman dan diplomatik, isu ini kekal sebagai cabaran utama dalam dasar luar dan keselamatan negara. Jadi itu saja. Okey, jadi kita akan sambung dengan implikasi terhadap ekonomi, politik dan juga sosial budaya di negara kita. Jadi, saya akan jelaskan tentang implikasi terhadap ekonomi Malaysia. Jadi, isu pertindahan tuntutan di Laut Cina Selatan memberi kesan langsung kepada ekonomi negara kerana kawasan ini kaya dengan sumber semula jadi seperti minyak dan gas.
dan merupakan laluan perdagangan global yang amat penting. Jadi, implikasi yang pertama adalah melalui industri minyak dan gas. Menurut Abrorani 2025, terdapat rizab minyak dan gas yang amat besar di luar kawasan pesisir Sabah dan Sarawak. Jadi ini amat penting bagi negara kita kerana negara kita adalah negara yang amat bergantung kepada industri minyak dan gas. Tanpa minyak-minyak tersebut, maka pendapatan negara akan dapat berkurang. Seperti contoh, kalaulah kapal-kapal Cina datang menceroboh ataupun membuat gangguan di kawasan pengeluaran minyak, maka pengeluaran minyak negara kita akan merudum. Jadi, pendapatan negara kita pun akan merosot. Okey, dan kita sambung kepada yang kedua ialah perdagangan dan pelaburan. Jadi, laluan Laut Cina Selatan ini merupakan laluan perdagangan antarabangsa yang amat penting. Jika ada kapal-kapal Cina ni, maka kapal-kapal dagang akan takut untuk melalui kawasan Laut Cina Selatan. Dan seterusnya tidak akan singgah di pelabuhan-pelabuhan Malaysia. Ini secara langsung akan memberikan impak yang amat teruk kepada pelabuhan-pelabuhan di Malaysia. Dan yang ketiga adalah kesan kepada sektor perikanan. Nelayan tempatan amat bergantung kepada kawasan perairan ini. Tanpa kawasan perairan yang selamat, maka nelayan akan takut untuk turun ke laut untuk menangkap ikan. Jadi, jika mereka takut untuk turun, maka sumber perikanan kita akan semakin lama semakin sedikit. Jadi, negara pun terpaksa untuk mengimport ikan-ikan daripada negara lain kerana ikan daripada nelayan kita tidak dapat memenuhi pasaran negara kita sendiri. Dan yang terakhir adalah keselamatan tenaga negara. Jadi jika adanya pencerobohan negara-negara asing ini, ia dapat mengganggu kesinambungan bekalan tenaga domestik. Tanpa minyak dan gas, Malaysia tidak mampu menjalankan semua operasi. Ini bermaksud kita terpaksa mengimport lebih banyak tenaga daripada negara asing dan menyebabkan negara kita terpaksa berhutang lebih banyak kepada negara-negara lain. Jadi itu sahaja berkaitan dengan implikasi terhadap ekonomi negara Malaysia. Okey, sekarang kita akan pergi kepada implikasi terhadap politik Malaysia. Jadi isu ini memberi kesan besar terhadap dasar luar dan kedudukan politik Malaysia di peringkat antarabangsa. Antaranya adalah hubungan diplomatik. Malaysia perlu mengekalkan hubungan diplomatik dengan China kerana China merupakan antara rakan dagangan dunia. China memegang ekonomi yang tinggi, maka kita perlu menjalankan hubungan dengan baik. Namun, Malaysia juga perlu mengekalkan kedaulatannya di kawasan laut. Maka dia tidak boleh mengalah begitu sahaja. Okey. Namun, hubungan tersebut perlu berhati-hati kerana apabila kita tersalah langkah, maka Malaysia akan jadi musuh kepada negara besar lah. Okay. Jadi seterusnya, peranan Malaysia dalam ASEAN. Isu Laut Cina Selatan menguji kesepaduan ASEAN. Ini kerana Malaysia merupakan antara salah satu anggota ASEAN dan Malaysia perlu berperanan menggalakkan penyelesaian secara aman dengan menyokong rundingan Kod Tata Laku ataupun Code of Conduct. Dan seterusnya adalah keselamatan dan kedaulatan negara. Pencerobohan atau kehadiran kapal asing boleh mencabar kedaulatan Malaysia. Apabila terdapat kapal asing datang di kawasan laut Malaysia, ini bermakna Malaysia ini lemah dan tidak mampu untuk mempertahankan negaranya sendiri. Oleh itu, kerajaan perlu meningkatkan kos ketenteraan untuk mengatasi masalah ini. Namun apabila kos ketenteraan meningkat, maka kos belanjawan negara juga akan meningkat. Ini memberi kesan kepada negara kita. Okey, namun kita perlu memegang kepada konsep falsafah Islam, iaitu adalah ataupun keadilan. Islam menuntut keadilan walaupun terhadap pihak yang tidak disukai. Dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-8, Allah berfirman, berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat pada takwa. Namun kita boleh lihat pada masa kini, sistem antarabangsa hari ini lebih mencerminkan epistemologi realism politik, sedangkan Islam menekankan epistemologi etika dan keadilan. Jadi, kita bergerak pula kepada implikasi terhadap sosio-budaya di Malaysia. Jadi, kehidupan masyarakat pesisir pantai. Jadi, seperti mana yang kita tahu, yang dijelaskan tadi, hal tersebut memberikan impak yang besarlah terhadap masyarakat pesisir pantai. Perubahan ekonomi itu
menaikkan taraf hidup komuniti pesisir dan mengubah cara hidup tradisional mereka. Dan kemudian yang keduanya, memberikan kesedaran nasional dan menaikkan semangat patriotisme. Isu kedaulatan wilayah meningkatkan kesedaran rakyat tentang kepentingan mempertahankan negara sekaligus menaikkan membakar semangat patriotisme. Namun, salah faham atau maklumat palsu boleh menimbulkan ketegangan antara kaum atau pandangan politik berbeza. Jadi, hal ini persis tepatlah dengan perkara yang dinyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6. Iaitu bermaksud, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti. Jadi, ini rujukan kami sepanjang kami membuat slide pembentangan ini. Sekian, itu saja. Jadi, sekian, itu saja daripada kami. Terima kasih.